Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Lepak Salai. Okey, korang pernah tak datang Lepak Salai Bukit Gambir and korang nampak tak menu pucuk ubi masak tempoyak? Okey, saya nak tunjukkan dekat korang dekat mana saya dapat pucuk ubi tu, okey? Okey, nampak ni? Nampak? Kejap, nampak ke? Ni. Ada banyak lagi. Sebenarnya pucuk ubi ni bapak saya sendiri yang tanam. Dia tanam dekat keliling rumah. Okey, so korang yang teringin nak makan pucuk ubi masak tempoyak, apa yang ada dalam pucuk ubi masak tempoyak ni? Ada sekali petai. Pucuk ubi masak tempoyak, dalam tu ada petai. Korang boleh singgah ke Lepak Salai Bukit Gambir, okey? Lepak Salai Bukit Gambir beroperasi macam biasa 10.30 pagi hingga 3.30 petang. Kami cuti hari Jumaat. Okey. So, nak minta tolong korang subscribe channel Lepak Salai. Ajak kawan-kawan sekali subscribe channel Lepak Salai, okey? Alright. Assalamualaikum.